Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana sudi singgah di channel ini. Hari ini kita nak bincangkan satu kes yang sedang viral. Kes seorang suami yang menyimpan nombor isterinya dalam telefon dengan nama Chabi. Nampak macam gurauan kan? Tapi rupanya membawa kepada kes mahkamah. Korang tak silap dengar, mahkamah. Okey, mari kita tengok. Kes ini berlaku di Turki. Terlebih dikenali Turki sekarang. Seorang wanita mendapati suaminya menyimpan namanya dalam telefon sebagai Tombik. Tombik bermaksud cabi atau bahasa kita tembam lah. Si isteri terasa hati. Dia kata suaminya selalu merendah-rendahkan rupa dan bentuk badannya. Dia merasa malu, tak dihargai dan jatuh keyakinan diri. Dia kemudian failkan aduan. Mahkamah menilai bahawa perbuatan itu boleh dianggap psychology abuse dan emotional abuse. Bukan sekadar gurauan. Kenapa hal kecil jadi besar? Di sini ramai orang silap anggap. Kita selalu sangka pasangan kita boleh terima gurauan kita, tapi gurauan yang berulang terutama tentang fizikal boleh jadi luka dalam hati. Kita mungkin tertawa, kita mungkin ketawa terbahak-bahak, tapi orang yang kena mungkin menangis dalam diam. Allahu Akbar. Dalam hubungan rumah tangga, kata-kata adalah senjata, sama ada menyembuhkan atau melukakan. Jangan pandang rendah kesan body shaming. Kita hari ini anggap perkara itu biasa dan tak apalah, dia tak, janganlah ambil hati. Hakikatnya, bila suami atau isteri selalu komen, gemuknya awak, dah macam tong gas, perut macam roti canai, makin tak lawa lah. Allahu Akbar. Kata-kata itu boleh melemahkan keyakinan diri, mencetus kemurungan, menjadikan pasangan rasa tidak dicintai lagi, membawa kepada perang dingin dalam pernikahan. Akhirnya hubungan jadi jauh. Allahu Akbar. Jadi korang rasa macam mana? Patut ke perkara ini kita buat? Dan kalau kita nak pasangan berubah, gunakan cara lembut, ajak sama-sama hidup sihat, bantu, bukan menghina, bukan mencaci, sokong, bukan menjatuhkan, bukan mendownkan dia. Sebagai contoh, sayang, jom kita jogging sama-sama petang ni. Itu kan lebih baik. Ayat manja, mengajak, berbanding, awak ni makin tembam lah, perkataan negatif, menyebabkan dia terasa hati. Perkahwinan adalah pasangan saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Jadi nasihat kepada suami dan isteri, kepada suami, walau pasangan dah lama bersama, tetaplah menghargai. Badan berubah kerana salah satunya mengandung, bersalin, stres, umur dan faktor pemakanan, macam-macam lagi lah. Amalkanlah minyak zaitun, moringa, insya-Allah, madu. Dia berkorban untuk kita. Jangan balas pengorbanan itu dengan memperlekehkan dia. Kepada isteri, jika terluka, beritahu dengan baik. Jangan pendam. Jadi korang rasa macam mana kalau rumah tangga kita nak bahagia, kalau kita sendiri yang tak nak usahakan untuk menjadi lebih baik? Kita kena ubah sikap kita. Dan jangan lupa, solat 5 waktu itu penting.
jangan kita tinggalkan. Kalau tidak, sia-sia saja perkahwinan kita tanpa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, gurauan boleh jadi dosa jika melukakan. Body shaming bukan perkara kecil. Jaga hati pasangan, kerana disitulah terletaknya keberkatan rumah tangga. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk lebih banyak perkongsian macam ni, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.